Tadi kan nampak tu. Ni. Mami saya dia ni. Ada pulut, ada pulut. Pulut guys, pulut. Nah. Oh, barang tu kat bawah. Dari kat mana? Pulut dari mana? Ni saya. Ingat malam tak begitu? Oh. Ada malam tu pergi timbul situ lah. Orang tu beli minyak tu, minyak motor tu. Sedap bah. Tapai. Ni beras pulut. Kita cincang kaki. Rasanya agak renyah juga sebab kita nak bersihkan, tengok tangan tu. Bersihkan, kita bakar dulu kaki tu sampai dia rentung. Lepas tu kita bersihkan, kikis kulit-kulit luar sampai dia jadi putih. Ini dah siap. Ini dah siap. Satu. Ada lagi yang sebelah sana. Sebelah ni. Tu. Kat dia, tuang air tu. Ni. Apa ada jus? Ni yang dah siap. Potong. Itu ada satu lagi kaki. Ya. Siap. Ada satu lagi kaki belum siap potong. Mana Kita kayu? projek dia sekejap lagi. Panas. Ni satu lagi. Tekan projek dia. Jadi macam tu. Halus-halus. Ini pula kus merah tu. Som-som dia. Maaf lah. Sum-sum dia ni. Alamak. Buat ni kan. Itulah. Dah keluarkan. Tu kata nak ada hal. Keluarkan kali yang ketiga, keempat. Ni kali ke berapa dah? Pagi tadi pukul apa? Abang bangun 4.30. Lepas tu terus keluarkan. Dah tidur tak keluarkan. Sop kita rebus kurang 3 jam. Tak lah 3 jam. 3 jam. 3 jam pukul 1.30.